Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maini Husna binti Mianizan. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Said dan saya berusia 12 tahun. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya sangat teruja untuk berkongsi buku yang saya pernah baca berjudul Demam Oh Demam. Siri motivasi dan nilai murni berjudul Demam Oh Demam merupakan sebuah novel yang mengisahkan tentang kesihatan itu penting. Kesihatan itu penting, terutamanya kepada golongan kanak-kanak. Novel hasil pena Azlinda Muhammad Masri ini sangat seronok dan syarat dengan pengajaran sehari-hari. Novel terbitan syarikat Karisma Sidah Berhad diterbitkan pada tahun 2013. Novel ini setebal 30 halaman. Mari bersama saya mengamati dan mendalami novel ini dengan lebih dekat. Pada suatu hari, seorang budak perempuan yang bernama Maya sering bermain ketika hujan. Namun, apakah daya? Maya terkena demam hingga mengakibatkan badannya lemah dan lesu. Setelah beberapa hari, akhirnya Maya sembuh dari demam tersebut. Keesokan harinya, Maya teringin sangat untuk bermain bersama rakan-rakannya. Kerana hampir seminggu ia tidak bermain di padang permainan. Sebelum ia pergi, ia meminta izin kepada ibunya. Ibunya mengizinkan dan turut berpesan pulang sebelum cuaca mendung. Maya berasa sungguh gembira kerana dapat bermain bersama rakan-rakannya lagi. Ketika langit mulai mendung, kawan Maya iaitu Lalita mengajaknya untuk pulang ke rumah. Namun, Maya berkeras kepala untuk tidak pulang ke rumah kerana ia sedang seronok bermain di sana. Dia terus bermain buaya. Tanpa ia sadari, hujan sudah turun. Tiba-tiba, kedengaran bunyi gurung yang kuat. Maya berasa sangat takut, lalu menunggang basikal dengan laju. Maya takut dimarahi oleh ibunya kerana ia sudah berjanji untuk pulang sebelum cuaca mendung. Ibu Maya berasa sangat bimbang. Tiba-tiba, ibu Maya terlihat Maya dari kejauhan. Maya balik dalam keadaan basah lencur. Malam pun tiba. Badan Maya menjadi sangat panas. Hidungnya berair bagaikan air terjun. Keesokan harinya, ibu Maya ingin mengejutkan Maya untuk pergi ke sekolah. Namun, ibu Maya sangat terkejut kerana badan Maya sangat panas. Setelah beberapa hari, demam Maya masih tidak sembuh. Ibu bapa Maya membawa Maya pergi ke hospital. Setelah 3 hari di hospital, akhirnya Maya sembuh dari demam tersebut. Sejak dari itu, Maya akan pulang lebih awal sebelum cuaca mendung. Kerana ia tidak mahu terkena demam panas lagi. Pengajarannya di sini, janganlah kita pernah bermain ketika hujan dan banyakkanlah minum air cukup. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.